Bismillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza jalaluh. Was- Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatan ala Rasulillah amma ba'du. Boleh dengar suara saya? Yang berbahagia, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad. Yang berbahagia, Setiausaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Timbalan Setiausaha Insinyur Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran bersama-sama kita meneruskan kelas Jom Mengaji pada malam ini. Jadi malam ni pembelajaran kita berfokus kepada persediaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bagi golongan yang pertama iaitu yang ingin mengkhatamkan bacaan Al-Quran 30 juzuk di bulan Ramadan. Golongan yang kedua, orang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk di bulan Ramadan walaupun tak pernah khatam di bulan-bulan yang lain. Ini dia berazam nak cuba. Nak cuba mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Golongan yang ketiga, nak mengkhatamkan bacaan Al-Quran 30 juzuk di bulan Ramadan secara individu. Sebab di masjid dan surau bacaan telah diagihkan mengikut juzuk bagi setiap kumpulan. Maknanya di sini setiap kumpulan hanya baca beberapa juzuk sahaja, tidak sampai 30 juzuk. Jadi itu dipanggil program menghidupkan Ramadan dengan bacaan Al-Quran secara bertadarus. Cuma setiap orang hanya baca beberapa halaman dan kemudian menyemak halaman yang lain bagi rakan yang lain membaca. Maknanya di sini kita tak bacalah keseluruhan 30 juzuk Al-Quran itu secara individu. Jadi kita baca pada waktu yang lain lah. Maknanya kita cari waktu yang lain untuk membaca juga secara individu dan khatam 30 juzuk secara individu di bulan Ramadan. Ini jadi golongan yang ketiga lah. Golongan yang ketiga. Jadi bila kita nak membaca Al-Quran, tuan-puan, dengan harapan kita nak khatam 30 juzuk, jadi tempohnya lama. 30 juzuk ni ayat yang banyak dan perlu kepada persediaan rapi dalam menetapkan tempat berhenti membaca Al-Quran yang tersusun dan dibuat secara konsisten. Okay? Jadi malam ni kita nak bincangkan untuk memudahkan kita khatam Al-Quran 30 juzuk, kita perlu kepada tempat berhenti yang sesuai dan senang untuk kita menyambung semula bacaan Al-Quran kita selepas kita berhenti tu. Jadi saya mohon kepada tuan-puan untuk bersedia juga dengan Al-Quran di tangan.
Sebab setiap Quran ni dia ada perbezaan. Ada yang ditulis berbeza tempat berhenti tu. Jadi kita akan mulakan. Okay. Kita akan mulakan tempat-tempat berhenti. Untuk mengenal pasti tempat-tempat berhenti di dalam Al-Quran. Bagi persediaan membaca 30 juzuk di Al-Quran di bulan Ramadan. Okay. Saya paparkan di skrin. Okey. Yang pertama sekali, di dalam Al-Quran, kita kena kenal pasti tempat berhenti. Tempat berhenti di dalam Al-Quran yang paling pendek. Dia ada yang panjang dan yang pendek. Yang pendek ni, tempat berhenti yang disebut dalam Al-Quran adalah sebut sebagai rubuk. Rubuk. Yang ni. Ni rubuk. Rubuk ataupun disebut sebagai makro' atau dulu kita sebut sebagai ain. Itu tempat berhenti yang sempurna. Dan tempat berhenti yang paling dekat. Yang paling dekat. Paling pendek orang cakap. Jadi, lepas ni jangan lagi berhenti satu muka, sadaqallah. Dua muka, sadaqallah. Tak boleh. Seolah-olah kita berhenti di tepi highway. Berhenti pada tempat yang tak sempurna makna. Yang boleh merosakkan makna. Kalau yang terbaik dan yang tepat sekali. Yang tepat sekali berhenti pada ain yang disediakan. Pada tempat berhenti yang disediakan. Okey, tempat berhenti yang disediakan. Okey. Di awal Al-Quran itu, kita mula semak dari awal. Muka surat 5. Boleh buka muka surat 5. Saya paparkan sekejap Quran ni. Suratul Baqarah. Mula dengan Suratul Baqarah. Kita akan mula dengan Surah Al-Fatihah. Okay. Terus muka surat kedua, Suratul Baqarah ayat 1 sampai 5. Masuk muka surat yang ketiga, ayat 6 sampai 16. Tapi belum sampai lagi satu ain. Belum lagi. Muka surat 4 sampai ayat 23. Ain yang pertama atau perhentian yang sempurna yang pertama adalah pada muka surat 5. Dia akan tulis ini. Bintang. Bintang. Bentuk bintang inilah merujuk kepada tanda RNR. Tanda RNR adalah bintang tu. Dan di atas, kalau Quran yang saya papar ni, di atas sekali dia tulis apa tu? 1/4. Quran saya dia tulis kat atas tu. 1/4 hizib 1. Apa maksudnya? Satu ain daripada 4 ain yang pertama. Di dalam Quran ni dia susun RNR tu 4 ain sampai khatam. 4 ain pertama hizib 1 dipanggil. 4 ain kedua hizib 2. 4 ain ketiga hizib 3. Sampai 4 ain yang terakhir itu panggil 4 ain yang ke-60. Dia panggil hizib 60. Okey? Hizib 60 maknanya 4 ain yang ke-60. Itu bagi hizib. Jadi kalau dalam Quran tulis 1/4 maksudnya 1 ain daripada 4 ain. Yang pertama. 4 ain yang pertama. Okey? Terus. Sebab di Quran dia tulis kat tepi. Dia tulis rubuk. 1/4 tu dalam Quran biasa dia tulis rubuk. Rubuk. Raba'ain. Rubuk hizib 1. Siapa jumpa boleh respon kat sini. Buka mikrofon. Sebut saya dah jumpa. Ustaz, rubuk hizib 1. Boleh respon kat sini. Saya nak tengok tuan-puan bersama dengan saya waktu ni. Saya risau, saya terangkan kat sini, tuan-puan tak sampai lagi pada perkara yang kita bincangkan.
Siapa dah jumpa? Ada. Ada jumpa tak? Muka surat 5 Dalam Quran, muka surat 5. Dia tulis apa tu? Ada Quran tulis rubu' hizib 1. Maknanya apa tu? 1/4 ain daripada 1/4 ain daripada jap. Ada. Okey. Sekali lagi kita share sekali lagi. Okey. Paparan tak perasan tak nampak paparan terkeluar. Kita buat sekali lagi. 1/4 ain. 1/4 ain ataupun disebut situ rubuk hizib 1. Maksudnya 1/4 daripada 4 ain yang pertama. Hizib 1 maksudnya 4 ain yang pertama. Okey, muka surat 2, ain yang kedua ditulis nisfu. Dalam Quran ditulis gitu, nisfu. Kita tengok ain yang kedua kita tengok ain kedua. Tengok muka surat berapa ada ain yang kedua ni. 6 tak ada. Muka surat 7. Muka surat 7 ni dia dalam ni ditulis 1/2. 1/2 ni ada Quran dia tulis nisfu sebahagian. 1/2 ni nisfu lah. Nisfu ni 1/2 iaitu kita dah baca 2 ain daripada 4 ain yang pertama. 1/2 hizib 1. 1/2 hizib 1 maksudnya apa? 2 ain daripada 4 ain yang pertama. Tu. Okey. Ni ain yang kedua Muka surat berapa ain kedua? 7. Muka surat 7 ayat 43. Ayat 43 tu. Okey, kita dah sampai ain yang kedua. Terus ain yang ketiga Ain yang ketiga tengok muka surat berapa ain ketiga? Surat 8, 9. Muka surat 9 ain yang ketiga. Pada ayat 59 ada nampak bintang tu kan? Ni ain yang ketiga. Okey. Ain yang ketiga tu dalam Quran saya ni atas sekali tu. Dia tulis apa tu? 3/4 hizib 1. Maksudnya apa? 3 ain daripada 4 ain. Yang pertama tu maksudnya. Ada Quran tulis, dia tak tulis 3/4, dia tulis salasata arba'. Salasata arba' ni 3 daripada 4. 3 daripada 4 apa? 3 ain daripada 4 ain yang pertama. Baru 3 ain. Okey, kita terus lagi nak cari ain yang keempat. Ain yang keempat ada tak? Ya, muka surat 11. Semua orang buka muka surat 11 akan jumpa bintang yang keempat. Bila bintang yang keempat ni dia tulis apa? Dalam Quran saya ni dia tulis hizib 2 terus. Hizib 2 dia tulis. Dia tak tulis 4 ain yang pertama. Dia tak tulis hizib 1, tak ada. Itu prosedur dia. Maknanya bila dah selesai 4 ain yang pertama, dia terus tulis hizib 2. Dia tulis apa? Hizib 2. Maksud hizib 2 apa? 4 ain yang kedua. 4 ain yang kedua. Maknanya pada tanda bintang itu memberi makna bersedia untuk 4 ain yang kedua. Itu maksudnya. Okey? Kita teruskan lagi. Kita tengok lagi. Ada tulis hizib 2 kan? Dia sambung ain yang kelima pula. Ain yang kelima lah. Muka surat berapa ain yang kelima? Ain yang kelima muka surat 14. Ayat 91. Dia tulis apa kat atas tu? 1/4. 1 ain daripada 4 ain hizib 2. Maknanya apa dia? 1 ain daripada 4 ain yang kedua. Itu maksudnya. Maknanya tuan-tuan dah baca 1 ain daripada 4 ain. Yang kedua. Tadi pertama kan? Ini 4 ain yang kedua. Sekarang kita baru baca 1 ain daripada 4 ain kedua. Okey, ain yang seterusnya. Tengok surat apa? 14 dah sudah. 15 tak ada. Muka surat 17.
Tuan-puan boleh buka muka surat 17. Okey. Dia bintang dia pada ayat 100. Berhenti kat mana tu? 105. Ayat 105 berhenti. Merujuk kepada 1/2 ataupun 2 ain daripada 4 ain yang kedua. 2 ain daripada 4 ain yang kedua. Atau dia tulis tu 1/2 hizib 2. Tu. Baik, kita dah baca 2 ain. Dalam hizib 2 dah baca 2 ain. Okey. Dia tulis hizib 2. Seterusnya, kita tengok lagi. Ain yang ketiga. Ain yang ketiga untuk hizib 2 ni. Tengok surat 18. Muka surat Allah. Muka surat 19. Muka surat 19. Ain yang ketiga. Okey, ain yang ketiga iaitu pada ayat 123 tu. 123 ain yang ketiga. Dia tulis apa kat atas sekali? 3/4 hizib 2. Maksudnya apa? 3 ain daripada 4 ain yang kedua. Itu maksud dia, yang kedua. Okey. Dah cukup ke satu juzuk belum? Satu juzuk mesti ada 8. Mesti 8 ain. Terus lagi perjalanan. Muka surat 20 tak ada. Muka surat 21 tak ada juga. Muka surat 22 berhenti pada ayat 141. Berhenti pada ayat 141 iaitu kanu ya'malun. Berhenti situ. Kenapa? Sebab dah sampai ain yang keempat. Kalau ain keempat dia tulis apa situ? Hizib 3 dia tulis. Dia tak tulis ain kedua lagi. Tak ada. Dia akan tulis hizib 3. Maksudnya apa? Maksudnya setelah selesai 4 ain hizib 2. Tulis hizib 3 terus. Macam itulah seterusnya. Okey? Tu paparan. Okey? Jadi dia akan pusing 4 ain. Dia akan mula balik. Hizib 1 dia akan mula balik 1/4, 2/4, 3/4. Kemudian tulis hizib 2. Hizib 2 tu dia akan ulang balik 1/4, 2/4, 3/4. Lepas tu dia tulis yang bila dah 4 ain dia tulis hizib 3. Hizib 3. Kemudian dia ulang lagi 1/4, 2/4, 3/4 ain. Kemudian kalau dah selesai hizib 3 dia tulis hizib 4. Macam itulah seterusnya sampai khatam. Okey? Okey, sekarang kita nak tengok RNR yang jauh dengan yang dekat. Okey, kalau satu juzuk tu jauh sangat, banyak muka surat kena baca, lama tempohnya boleh tak lagak nak baca kan? Lama sangat. Jadi kita pecahkan. Tengok dalam satu juzuk ada berapa hizib? 2 hizib. Maknanya ada 2 hizib tu maknanya apa? Satu hizib ada 4 ain dalam dia. 2 hizib maknanya 8 ain. Pendek maknanya bila kata 2 hizib maknanya 8 ain lah. 8 ain di dalamnya. 8 ain. Sama juga satu juzuk dia ada 2 hizib. Satu juzuk maknanya dalam satu juzuk ada berapa ain? 8 ain. Satu juzuk ada 8 ain. Boleh buat catatan. 8 ain. Jadi kalaulah satu juzuk 8 ain, kalau sekiranya 30 juzuk, ada berapa ain? 240 ain. 240 ain. Okey? Kena ingat ni. Kalau tak tahu, kalau tak mampu nak baca banyak, baca sikit-sikit, berhentilah. Berhentilah pada ain atau bintang yang disediakan supaya sempurna dari sudut makna dan tempat berhenti dia. Sempurna dipanggil waqaf tam. Okey? Sekarang kita tengok masa pula.
Ada yang tak faham, boleh tanya, boleh buka mikrofon. Ada yang nak tanya soalan, boleh? Kalau ada lah. Sekiranya ada soalan nak tanya, boleh buka mikrofon. Okey. Kita terus. Masa yang diperlukan untuk membaca Al-Quran. Satu ain dengan kadar bacaan biasa untuk orang awam, iaitu 8 hingga 10 minit untuk dapat satu ain. 8 hingga 10 minit. Itu kalau perlu masa ni, sebab di bulan Ramadan kita mencari waktu-waktu untuk beribadah, amalan-amalan yang sunat. Seperti membaca Al-Quran. Jadi bila kita baca tu, kita kena tahu berapa minit kita nak baca ni. Ataupun masa kita ada berapa yang ada. 10 minit, 9, 20 minit, setengah jam. Kita kena tengok masa kita dulu. Berapa minit ada, baru kita sesuaikan dengan bacaan. Jadi saya ulang sekali lagi. Satu ain sama dengan 8 hingga 10 minit. Kalaulah 4 ain, iaitu 4 hizib tadi. 4 ain sama dengan 40 minit. Ini anggaran biasalah. 40 minit untuk 40 minit untuk kita selesaikan 4 ain. Kalau 8 ain, 1 jam 20 minit. Ambil masa ni. Ambil gambar tu. Bacaan biasa, 8 ain, 1 jam 20 minit. Maknanya ambil masa yang agak panjang juga ni, 1 jam lebih. Kita tengok masa yang kita ada. Kalau waktu berkenaan ada 1 jam ni, boleh baca banyak sikit. Kalau tak cukup masa, susun. Susunlah jadual. Satu hari dalam bulan Ramadan tu, atau hari pertama Ramadan, apa kita perlu siapkan. Berapa ain yang kita perlu untuk satu hari. Okey? Mari kita bincangkan jadual. Contoh jadual lah. Siapa yang ada di sini boleh minta respon, boleh buka mikrofon. Boleh faham apa yang saya sampaikan? Bagi respon sikit. Ada yang dengar? Yang dengar boleh buka mikrofon. Kalau ada lah. Boleh buka mikrofon. Kita nak set nak buat persediaan dengan menetapkan kadar-kadar tempat berhenti yang kita nak baca dalam Quran. Tempat berhenti untuk sadaqallah. Untuk berhenti teruslah. Okey. Untuk bulan Ramadan, kalau kita baca 1 juzuk saja satu hari, mungkin kita perlu habiskan 30 juzuk tu sampai hari terakhir Ramadan tu. Takut kita tak capai 30 juzuk. Sebab apa? 10 malam terakhir tu isu dia. 10 malam terakhir kita biasa berqiyamul lail. Dan bila berqiyamul lail, siang hari kita lebih mujahadah lah, maksudnya lebih mengantuk. Nak baca Quran lagi kan. Jadi kalau boleh kita khatamkan sebelum 10 malam terakhir. Boleh? Okey, kita kena buat jadual macam ni. Contohnya, sebelum subuh kita baca, okeylah kita ambil 1 ain. Okey, 1 ain. Kemudian lepas subuh kita baca, berapa ain nak baca? 2 ain, kita tulis 2 ain. Ada 3 ain dah. Sebelum zuhur, kita baca banyak lagi sikit. Sebelum zuhur kita baca 2 ain. Selepas zuhur, lepas zuhur baca lagi. Berapa ain lagi? 2 ain. Dah berapa ain dah? 7 ain. Okey, kalau di waktu duha, tambah waktu duha. Waktu duha ni panjang sikit. Kalau 1 ain, 10 minit, 4 ain 40 minit. Kalau adalah waktu duha ni kita ambil tambah 4 ain kat situ. Dah berapa ain dah? 4, 5, 6, 7, 8. Dah 8 ain, 8, 9, 10, 11. Selepas asar, sebelum asar, berapa ain nak baca? Baru 8 ain tadi. Sebelum asar kita tengok balik. 2, 4, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 ain. 11 ain. Baru 11 ain. Perlukan untuk cukup 2 juzuk ni. 11 ain sebelum asar
Tambah 2 ain lah. Sebelum asar tambah lagi 2 ain. Selepas asar 2 ain lagi. Jadi apa? Kira balik. 2 ain, 2, 4, 6, 8. Dah 8 ain. 8 ain. 8. 4, 5, 6, 7. 8 ain, baru 15 ain lah. Lagi 1 ain tak cukup untuk cukupkan 2 juzuk. Jadi kalau boleh, nak cantik lah. Sebelum subuh ni buatlah, bacalah 2 ain. Itu lagi cantik. Buat 2 ain terus. Okay? Sebelum subuh. Jadi cantiklah jadual. 2, 4, 6, 8. Satu juzuk. 8. 2, 4. Ni bila ni? Sepasah. 2, 4. 4 tambah waktu duha tadi. 4. 8 lah. 8 ain. Jadi 8 ain tambah 8 ain jadi 16 ain. Kita cukup 16 ain. Satu hari Ramadan kita pasang niat. Kita nak selesai ke satu hari dalam bulan Ramadan. Apa ni? Apa tadi? Nak selesaikan 2 juzuk satu hari. Iaitu ada 8 kali 2, 16 ain nak kena selesaikan satu hari di bulan Ramadan untuk selesaikan selesaikan apa tu? Selesaikan khatam pada malam yang ke-15 Ramadan. Kita nak khatam 15 Ramadan, awal satu hari mesti 2 juzuk. Barulah boleh khatam 15 hari bulan. 15 Ramadan lah. Okey. Kalau satu juzuk satu hari kita kena khatam 27 Ramadan. Atau kita ambil lebih sikit 8 ain atau 9 ain. Kalau 9 ain satu hari kita kena habiskan satu hari 9 ain, kita akan capai 27 Ramadan untuk selesaikan 30 juzuk bacaan Quran kita. Okey. Ada soalan nak tanya? Sila buka mikrofon untuk bertanya, silakan. Ada nak tanya tak? Okey, ada selesai kita punya penjelasan tentang wakaf, tempat berhenti yang sempurna atau dipanggil wakaf tam bagi setiap kali kita baca Al-Quran. Kita perlu tahu kat mana kita nak berhenti dan kemampuan diri kita dari sudut kesihatan kita. Kita jaga. Okey. Berhenti. Okey, selesai. Okey, perkara-perkara yang kita kena titik beratkan. Okey, kita masuk ke tadi tempat berhenti tempat berhenti kita dah selesai. Tempat berhenti yang paling pendek dan tempat berhenti paling panjang. Paling panjang ataupun yang panjang seperti satu juzuk nak habiskan. Satu juzuk 1 jam lebih tadi kan. Banyak tu, banyak sangat. Kalau baca satu juzuk berkumpulan tu pulang. Tapi kita bukan senang nak habiskan satu juzuk tu. Kita perlukan masa perlukan masa dan perancangan yang rapi untuk kita sempurnakan selesai 30 juzuk dulu dalam bulan Ramadan. Okey. Dalam perjalanan kita menuju 30 juzuk yang kita kena ingat ialah bacaan mengikut imam kita. Okey, bacaan mengikut imam. Jadi bacaan mengikut imam. Sekejap. Jawab satu bacaan khusus mengikut imam. Kita kembali pada kitab kita balik. Okey. Okey, mula yang pertama, okey. Bacaan khusus mengikut imam. Okey, kita buka dulu sini.
Okey, boleh ambil gambar ni bacaan khusus. Sebab apa? Kita akan ini adalah perkara-perkara ini bagi halangan, bukan halangan. Maknanya kalau kita tak tahu baca, kita akan langgar, dan langgar dalam menyebabkan bacaan kita salah lah. Bacaan khusus ni jangan langgar dia. Kita kena lalui dia dengan betul. Kena lepasi dia dengan betul Okay, boleh ambil gambar. Kalau dah sudah beritahu saya. Okey lah, ambil gambar dulu. Dah Ustaz? Dah Dah. 11 dah, ambil daripada 12 tu. 12 sampai 12 sampai 20 sampai 20. Dah belum? Ini kita ulang kaji balik yang lepas kita pernah bincang ni. Bacaan khusus Dah untuk imam. Ustaz. 20 sudah, 21. Tinggal 21 je. Okey, saya ambil sampai 21 lah. Ambil gambar sampai 21 lah. Okey. Dah? Kalau dah, beritahu dah Dah Ustaz. Okey, kita mula yang pertama. Kita lalukan perkataan wayab sutu. Nak dibaca macam mana ni? Kalau imam kita baca dengan sin ingat, dibaca dengan sin sahaja. Sin sahaja wayab sutu. Baca dengan sin sahaja. Wayab sutu. Ingat suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Okay, kita lihat paparan bawah tu. Bacaan khusus. Okey, suratul Baqarah tu. Baca dengan sin sahaja kan. Ikut saya baca. Okey, dua kataan yang dimaksud. Okey. Baca dengan sin sahaja. Dengar saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba baca semua. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sila baca dengan sin bukan dengan sad, yang sin sahaja. Wallah, silakan. Kemudian suratul A'raf. Suratul A'raf, imam kita baca dengan apa? Bastah tu. Suratul A'raf, nombor 2, suratul A'raf, imam baca dengan sin sahaja. Boleh buat catatan tu. Dah ada catatan kan? Sin sahaja. Sin sahaja. Okay. Alright. Kita baca balik ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Baca dia. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Baca dengan sin. Bastah. Boleh baca semua? Bismillahirrahmanirrahim. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Okay, cuba baca seorang-seorang. Baca dengan sin. Saya nak dengar bunyi sin. Jangan bunyi sad. Boleh baca ayat 245 Al-Baqarah, kemudian baca Al-A'raf. Boleh dua-dua baca.
Silakan. Dapat cuba. Ya Ustaz. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Guna sin. Lebarkan mulut. Su. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wa yabsu. Su. Nipiskan. Wa yabsutu. Cuba sekali lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ayuh. Okey, habiskan ayat tu. Ya. Wallah, baca balik sampai habis. Turja'un. Baik. Sampai situ. Baca semula. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Okay, suratul A'raf ayat 69. Wazadakum. Baca dengan sin sahaja. Baca. Wazadakum fil khalqi basta. Ayuh. Wazadakum fil khalqi basta. Ayuh, ahsanta. Bagus. Okay, bagus. Masih Tahniah. Kena bunyi sin, jangan bunyi sad. Okey, siapa nak cuba lagi? Bunyikan sin. Okey. Saya cuba Ustaz. Okay, silakan dua-dua contoh. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Okey. Terus. Wa zadakum fil khalqi bastah. Okey, bagus. Ahsanti. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi nak baca? Malam ni tak dengar suara Haji. Haji Mustafa tak ada malam ni. Tak apa. Tapi sayanglah kita bincang tentang khatam 30 juzuk ni kan. Banyak yang kita bincang hari ni. Okey. Sambung. Itu nombor 1. Okey. Nombor 2. Okay, nombor 2 kita tengok dulu. Nombor 2. Ya. Nombor 2 tadi dah sudah. Nombor 3 kan. Nombor 3 surah At-Tur. Al-Musaytirun dibaca dengan dua cara baca. Dua huruf dengan dua huruf boleh. Sin atau sad. Mana contoh tu Al-Musaytirun tu? Kita cuba baca dekat sini. Al-Musaytirun. Surah At-Tur ayat 37. Baca dengan dua-dua boleh. Kalau sin di bawah sad, dua-dua boleh. Baca sad, boleh baca sin pun boleh. Dengar saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Itu dengan sad. Bacaan kedua dengan sin. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Baca dengan sin. Okay, siapa nak cuba baca silakan. Cuba silakan. Ya, silakan. Surah At-Tur ayat 37. Untuk perkataan ini hendaklah baca dengan dua huruf. Antara dua dibaca dengan sad atau sin. Baca dua-dua. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ayuh. Bacaan kedua dengan sin. Cuba. Ya, sama-sama.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Okey, boleh. Tahniah, ahsan tak Masih itu Ustaz baca tu. dengan dua boleh. Baca dengan sad, boleh baca sin pun. Ada nak cuba yang lain? Okay, cuba Ustaz. Okey, baca dua wajah tu, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Hmm. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Baca dengan apa tu? Sin ke sad? Si. Baca sin. Cuba baca Sin. sekali lagi, baca dengan sin. Okay. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Baris sin tapi baris atas. mus Musai. مسيطرون. Ambil balik. Am humul musaytirun. Cuba. أم هم المسيطرون. Okey. Tu wajah pertama sin Baca dengan sad, Asin. tebalkan. Sad tu tebalkan. أم هم المسيطرون. Okey, Betul bagus tak? tahniah. Okey tu. Boleh tu. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ada yang nak baca? Siapa nak cuba? Nak baca dengan sad, boleh baca dengan sin pun boleh. Hukumnya harus boleh baca dua-dua, antara dua. Terus, kita terus yang ke apa tu? Dibaca sin atau sad boleh. Al-Ghashiyah ni tak ada masalah, dia memang dengan sad saja. Nombor 5, perkataan la ta'manuna. La ta'manuna. Surah Yusuf ayat 11. Wajib tu maksudnya. Wajib dibaca ismam atau raum. Wajib baca ismam atau raum. Mari kita cek. La ta'manuna. Surah Yusuf. Dia kata apa tu? La ta'manuna. Ismam. Apa tu? Melepaskan nafas. Sebahagian baris. 1/2 lah harkat. Setengah harkat je lah. Okey. Dalam buku ni setengah harkat disebut. Mana kalimahnya? Ini. Okey. La ta'manuna. Ini kita baca dengan kita baca wajah pertama dulu. Wajib ismam ataupun raum. Kita pilih salah satu. Sebab hukumnya wajib baca salah satu. Okey. Okay, dengar saya baca dulu. La ta' baca daripada awal lah. Okey. Okey. Sekejap. Okey. Okey, tengok saya baca. Ayat tadi Tengok dulu saya Bismillahirrahmanirrahim. Dengar saya baca. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ni kita baca ismam dulu. Ismam ni saya tengok gerakkan bibir saya. La ta'man. Lebar dulu. Man. Lepas tu baru terus muncung. Man dan terus muncung. Kadar berapa lama? 2 harkat saja. La ta'man.
Gitu. La ta'manna. Gitu. Kita baca ismam. Dengar saya baca sekali lagi. Qalu ya wai. Mana tadi? Okey. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Okey, siapa nak baca silakan. Ismam dulu. Ismam muncung mulut. Saya cuba Ustaz, insya-Allah Ustaz. Okey, silakan. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. Aywa, ahsanta. Bagus. Betul lah tu. Ustaz, Eh? ya. Okey, silakan. Siapa nak cuba lagi? Sila. Cuba Ustaz. Ya, sila. Qalu ya abana ma laka la ta'manna Muncung. ala Man lebar dulu. Man. Lepas tu baru muncung. Man. manna Man. Cuba. la ta'manna Muncung. Dua harkat. Man. Dua harkat tu kiraan ni. Maksud itu muncung tu dua harkat. La ta'manna. Masa muncung tu kita kira dua harkat. Satu, dua. la ta'manna. Betul tak? Betul lah tu. Lagi sekali cuba. La ta'manna. muncung tu buat jadi dia dua harkat panjang tu. La ta'manna. Gitu. Cuba. La ta'manna. Okey lah tu. Dah boleh tu. Okey. Yang kedua, ismam. Maksudnya raum. Sini raum. Raum ni dia kata baca sebahagian baris saja. Maknanya kena baca laju. Dalam ni sebut apa ni? Disebut sebahagian baris saja dengan suara perlahan. Hanya dapat didengari oleh orang berdekatan. Okey. Kaedah dalam tak sebut cara apa semua. Kita ambil dua kitab yang lain. Kita baca secara laju. Kat mana laju? Nu tu. Nu tu baca laju. Nu tu baca dengan cepat. Kaedah dipanggil ikhtilas. Mana ikhtilas tadi tulis? Dibaca secara ikhtilas. Ikhtilas maksud apa? Menyambar. Cepat. La ta ma. Itu tak lambat. Itu tak laju. Nu tu kena laju. Nu. Kena cepat. Nu. La ta manuna. La ta manuna. Nuna kena cepat. Nuna tu kena laju. Nuna. La ta'manuna. Gitu. Dengar saya baca. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Sahabat cuba. Bacaan raum. Sebahagian harkat. 1/2 daripada satu harkat. Sebahagian dia. Suara sebahagian ni. Tak boleh kuat sangat. Kena cepat. Cuba siapa nak cuba baca raum pula. Maksud dia Ustaz tadi, macam mana Ustaz? Tak menggunakan macam mana Ustaz tadi? Dia bunyi macam ni. Tak manuna. Cuma nu tu tak boleh baca satu harkat. Dia kena kurangkan daripada satu harkat. Jadi 1/2 je. 1/2 harkat. Jadi bunyi dia kena nak dapatkan bunyi sikit. Tak boleh jelas satu harkat. Kena buat latihan lah. La ta ma. Lepas ma. Nuna. Nu tu bunyi dia cepat. Nuna. Tak menuna Ustaz Jam. Itu satu harkat. Tak menuna. La ta ma nuna. Nu tu kena laju.
Nuna. لا Oh, Nuna. لا la تأمنا ta'manuna. Itu satu harakat. Nuna, satu harakat. Kurang lagi. Oh, ya. Sikit je bunyi dia. Kurang. Bunyi perlahan. Nuna. Hmm. Nuna. لا Kan? لا Ta'manuna. تأمنا Okey. La Seorang baca. ta'manuna. Okey. Silakan. Cuba Ustaz, cuba Ustaz. apa lagi nak buat? قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. Itu uh, dia bunyi dia dekat satu harakat lagi tu. Nu ni setengah harakat ni maknanya bunyi sikit. Setengah daripada satu harakat bunyi nu. Okey, ni itu bunyi penuh. Nu. Kalau bunyi separuh, sebahagian je, ambil separuh je. Nu. Bunyi dia perlahan. Nu. Nu. Dia tak boleh nu, tak boleh. Kena لا cepat. تأمننا. Nu. Yang laju tu nu saja. Oh, لا تأمننا. Ah, Syamah Ustaz. لا Nu saja. تأمنا Yang lain baca macam biasa. La ta'manuna. لا Oh, Syamah Ustaz. تأمنا Kena cepat. Nu tu kena cepat. Oh. Okey. Syamah Sahabat Ustaz, cuba cuba. sekali Ustaz. Cuba Baca. sekali lagi. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على Nu. Bunyi يوسف. nuna. Bunyi nu tu. Nuna cepat tapi nu tu kena jelas. Nuna. Nuna. ما Nuna. لا Ah, تأمننا لا laju, laju. تأمننا. Laju lagi laju. Nuna. Nuna. Oh, Nuna. Nuna je. Nuna. Nu لا bunyi je ni. Nuna. Tapi laju. Nu tu laju. Nuna. Nuna. Cepat. Nuna Yes. je. Kena cepat. لا تأمننا je. La ta'ma. لا تأمننا. Yes. Dah ada lah nampak tu nak cepatkan tu. Kena laju Oh, ya. Ikhtilas maknanya. Kena Ya, berlatih lah. Syamah Ustaz. Lajukan. Syamah Ustaz. Syamah. Bagi dia Tapi yang laju. syiddah tu tak sebut saya. Yang sabdu yang nun syiddah tu tak sebut saya. Memang Itu ismam. Ismam. Dia Ismam. pilih lah. Sama. Pilih salah satu. Yang tadi raum. Oh, Yang ya. yang didengung tadi tu ismam. Itu lain. Ismam. Ismam. La ta'manna. Macam tu. Oh, ya. Syamah. Oh, ya. Syamah. Raum. Hmm. Raum. La ta'manna. Oh. Lagi sekali Ustaz. Ah. La ta'manuna. Lagi sekali cuba tak jelas. La ta'manuna. Boleh tu. Syamah Ustaz. Boleh lagi laju sikit lagi supaya dia bunyi dia tu nampak perlahan dan laju Okey, siapa nak cuba? Ada lagi yang cuba? cuba Ustaz. Cuba baca masa tu yang raum Tak boleh. Aha. Cuba baca raum 1/2. Round tu 1/2 1/2 daripada satu harakat. Satu harakat nu. Tu bunyi dia jelas. Nu. Mana Kalau 1/2 sikit dia kena baca cepat. Nu. mana Nu tu kena cepat. Nu. Nu. Sebab nak dapatkan bunyi perlahan. Bunyi yang setengah harakat tu. Cuba. okey. Hmm. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Bunyi macam ismam tu. Mana. Kita tak nak ismam. Okey. Kita nak Okey. raum. Raum. Rom, okey. Kalau ismam pula. Tadi ismam kan. Ismam pun kena kena dengung 2 harakat panjangkan lagi. La ta'man. Ya betul. Panjangkan lagi. 2 harakat. Ismam. Itu Rom ni. Kita buat apa Ustaz? Okey, yang saya tunjuk tu ismam tadi agak dia bunyi macam ismam tadi tapi tak tepat, dengung tak cukup. Cuba baca. Nama satu baca, baca ismam dulu. Cuba lah. Ambil itu je. La ta'manna. Muncung man panjangkan 2 harakat. 1 2. Kiraan tak cukup kadar harakat. Nah. Okay. La ta'manna. Okey, Isrom. Okey. Qalu ya abana ma laka la ta'man
manna Kena cepat. ala Yusuf. Suf, pendek suf. Ala Yusuf. Ambil balik situ. La ta'manuna ala Yusuf. La. La ta'manuna ala Yusuf. Okey, boleh tu. Dah. Santi. Okey, Ustaz. Sama. Ada lagi nak cuba? Kita masa singkat ni. Masa kita singkat. Ada nak cuba? Kalau dah, kita cuba, kita tengok lagi. Bacaan khusus ni. Nombor 5 dah selesai. Okey. Kita masuk yang terakhir. Iaitu surah Fussilat. Iaitu apa ni? Dibaca dengan tashil. Apa tashil tu? Okey, kejap. Al-Musaitir la ta'manna. Okey. Bacaan tadi tashil ni tashil. Dia ambil gambar ke? Tashil itu apa dia kata dia tadi? Dari segi bahasa perkataan di atas mempunyai dua hamzah. Dua hamzah tu asalnya a'jamiyu. Dua-dua hamzah. Tapi bila ikut imam kita Imam Hafs, dia menetapkan bacaan dengan membariskan atas hamzah pertama. Hamzah pertama bunyi itu. Mesti bunyi Dan yang kedua ni, hamzah kedua tu nak bunyi ke? Tengok dulu. Dan tashilkan hamzah kedua. Tashilkan hamzah kedua. Tashil hamzah kedua tu maksudnya apa? Kita tengok penerangan di kat sini. Tashil menyebut hamzah dengan sebutan di antara hamzah dengan alif. Bunyi antara hamzah dengan alif. Tak boleh bunyi hamzah penuh. Itu penuh. Tidak juga bunyi alif. Yang lebih panjang tu punya alif. Macam mana bunyi antara hamzah dengan alif, iaitu sebutan ini hendaklah menggabungkan dua sebutan, iaitu sebutan dengan sebutan gabungan kedua-dua sebutan ini dibuat sekaligus. Tak boleh panjangkan. Dia tak boleh hamzah yang pertama hamzah yang kedua bunyi dia macam mana? Bunyi dia bukan bunyi dia iaitu kita jangan berhenti, dibuat sekaligus. Tidak terhenti kedua-duanya dan tidak pula panjang. Hamzah pertama hamzah kedua bunyi antara hamzah dengan alif. Jadi bunyi dia macam ni, mana tadi? Ni kan. Hamzah pertama bunyi hamzah kedua bunyi tashil. Dia bunyi antara hamzah dengan alif. Kalau alif kalau hamzah juga kalau antara hamzah dengan alif dia bunyi dia berenjuk sikit. Jadi bacaannya begini. Tapi tak boleh panjangkan tak boleh tak boleh panjang, dia sekali jalan. Jamiyun jamiyun. Cuba baca. Dengar saya baca bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Laula fussilat ayatuhu. Dia ada panjang tak kat situ tu? Panjang, padam jap. Panjang, ada 5 harakat. Ada atau 4 harakat. Kita selaskan ambil 4 harakat ni. Maksudlah Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Gitu. Jadi bacaannya macam mana? Lepas terus ditashilkan. Bunyi antara hamzah dengan alif. A'jamiyyun wa 'arabiy. Okey, cuba sahabat cuba baca. Silakan, cuba dulu tashil. Bunyi tashil nak dengar bunyi tashil. Cuba Ustaz. Sila. Cuba Ustaz. Ya. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Boleh tu.
A'jamiyyun wa Arabi. Cuba sekali lagi. Jami'un wa Arabi. Okey. Jangan wa Arabiyyu dia mati. Ya tu mati bunyi ke arah bari bawah. Wa Arabi. Yi. Wa Arabi. Gitu. Jami'un wa Arabi. Okey. Kita ni ahsanta. Siapa yang cuba lagi? Tashil. Cuba. Puasa Ustaz. Sama-sama nak bunyi antara alif dan hamzah tu nak dengar. Ada tanda bulat tumpat ni. Siapa nak cuba baca? Laula, silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, sila. Laula fussilat ayatuhu jami'un wa Arabi. Okey, jangan Kalau dua-dua hamzah. Pertama je hamzah. Yang kedua dia dihenjutkan suara sedikit. Sekali jalan. Cuba bunyi. Dulu baru matikan hamzah. Baru henjutkan suara. Jamiyun. Jamiyun. Tu Ustaz. Henjut sikit. Jamiyun wa Arabi. Jami. Yang pertama tahan dan lepas. Tahan. Yang kedua suara tak tahan, dia suara menhenjut. Yang kedua dia henjut gitu. Masuk ain terus. Jangan bunyi hamzah, jangan yes. Henjutkan suara. Okey. Situ. Ya, okey, boleh tu. Baca sekali lagi. Laula fussilat ayatuhu Bunyi hamzah tu. jami'un. Gitu. Yes. Jami'un wa Arabi. Wa Arabi. Wa Arabi. Mati ya. Ya kena mati beri bawah. Ke arah beri bawah. Wa Arabi. Okey. Dah boleh lah tu. Dia punya tashil tu. Ingat surah Fussilat. Ayat 44. Kita berhenti setakat tu dulu. Untuk persediaan Ramadan kita. Jadi nanti kita sambung yang lain lah. Untuk bacaan khusus yang lain. Tapi insyaAllah yang minggu depan kita tengok dulu keadaan. Kalau kita talaki, kita akan talaki surah yang Al-Mulk itu tak habis lagi. Wallahu alam. Sadaqallahul azim. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfizuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Tangguh tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lihada astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Semua jumpa lagi. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah minggu hadapan. Kalau masuk Ramadan, tengok macam mana. Kalau kata rehat, kita rehat lah. Kalau sebab malam kan tarawih. 9:30 tu waktu tarawih. Ya betul Ustaz. Tarawih. Ya betul Ustaz. Tarawih Ustaz. Tengok minggu depan lah mana Ustaz. 16 lah minggu depan Ustaz. Tak kira. Ustaz. Kan? Ustaz. Okey habis Ustaz. Okey Okey. 16 je insya-Allah Ustaz. 16. Okey. Assalamualaikum. Jumpa semua